let's go. Assalamualaikum geng. Assalamualaikum. Right, so hari ni kita nak projek Ego ni lagi. Okay, dia punya apa? One way starter bearing ni dah pecah. Okay, so kita nak tukar pakai Tobaki right. Kita beli kali ni, kita beli satu set dengan gigi dia. Kotak dia memang premium lah, sangat ada span. Okay, sebabnya beli gigi ni sebab apa? Pengalaman dulu, jadi kita beli one way ni saja tanpa dengan gigi dia. Yang gigi tu lama dah haus, so dia akan mengeluarkan bunyi yang gila bising lah, bunyi nyaring. Okay, so kita terpaksa pakai balik housing lama dan masuk bearing yang baru dekat housing lama tu, baru dia akan senyap. Okay, tu cara untuk korang guna lah kalau ni. Tapi abang punya sebab bearing housing ni dia punya, dia ada spot welding kat sini ni, kat tepi ni, ada abang tunjuk lah. Dia dah putus, so bearing tu dah tak boleh dengan spring tu dah tak boleh nak ditahan, dia akan masuk ke dalam pusing dan jatuh. Okay, alright, so hari ni kita nak tukar ni dan kita servis sekali lah CVT. Okay, kita cuci balik. Okay, dah lama dah tak cuci. Okay, alright, jom. Okay, so kat sini abang dah buka saiz 24 dengan depan saiz 17. Okay, dah buka dah. Yang ni korang tahulah macam nak buka kan. So kita buka je lah. Motor ni pun abang dah panaskan dah enjin, sebab abang suka buat kerja untuk tukar benda-benda berkaitan dengan yang bearing-bearing ni. Memang suka dia panas, sebab abang nak biar besi tu kembang. Bila dia kembang, kita mudah nak keluarkan dia. Panas. Kain pula panas. Baru tukar ni, baru tukar pulih nak jaga kan, makan habis jadi balik macam lama. Keris pun dah kering, sebab abang punya o-ring dia tu dah tukar baru, tapi pengrumah dia tu mungkin dah longgar kot, housing perumah tu. Nanti kita tak gam lah rak depan ni, sebab just cabut je. Okay, tu jadi cepat kering. Okay, alright. Di sini yang kita nak buat kerja lah. Okay, right. Okay, kita akan buka dulu ni saiz 10/8, rasanya saiz 10, saiz 10. Okay, 2 skru tu saiz 10 Okay, alright. Baru kita boleh keluarkan gigi-gigi ni. Okay, jom kita keluarkan. Panas.
Dia ada washer washer. Jangan hilang washer ni. Motor ni abang memang banyak main long distance, sebab tu lah dia cepat sangat kering benda ni. Ok, right, nanti kita ambil kain dulu, panas sangat. Ok, right. Ok, dekat sini abang nak tunjuk korang apa masalah dia. Ok, tengok. Nampak? Ni nama je spot wedding ni. Spot wedding ni dah pecah. No. Bearing yang tu dah termasuk sampai ke sini, dia dah putus. No. Habis putus. Pecah terus. Nampak Semuanya pecah. Semua side pecah. So bila benda ni pecah, tu yang bearing yang dalam ni, bearing ni tak dapat nak tahan. Dia tak boleh nak ada kat situ. Jadi kalau tak, kita tak perlu nak tukar gear ni, kita boleh pakai balik housing lama ni untuk mengelakkan dia bunyi bising. Tapi bila ni dah putus habis, spot wedding ni pecah terus kan, pecah terus. So kita memang tak boleh guna lah yang original ni. Ni memang original daripada 18 tahun dulu ni. 15 tahun lah. Motor ni 2009. Ok. So kita memang terpaksa lah tukar baru spring tu. Ni pun semua lah, tunggu masa lah. Nak putus lah, pecah terus. So kita terpaksa lah tukar gear ni. Ok, right. Yang nak keluarkan ni agak mencabar sikit lah. Kita akan congkel je lah. Kita akan congkel je, bermula daripada tepi ni lah. Kita akan pusing dan congkel. Ok, kita akan pusing dan congkel. Pusing, congkel, pusing, congkel. Ok, alright. Jom kita buat. Kita akan jempil dia macam ni. Jempil sikit-sikit. Untuk mereka yang tak ada, orang kata apa, tak ada pula lah kan, yang tak ada pula. Ini memang kau kena layan lah nak buka benda ni. Dia ambil masa sikit. Casing tu berkesan ni peduli lah, tak ada apa pun, tak defect apa. Okay. Memang lama ni layan benda ni. Abang punya bearing ni pun macam dah nak lekat juga. Pada baru dia tukar tu. Dalam video-video sebelum ni kan, abang ada tunjuk baru tukar bearing. Dalam nak raya ni masalah tu. Benda ni syarat dia satu je. Kalau korang tak ada pula nak umpil macam ni, pastikan korang panaskan enjin, bawa pergi jalan ke kan, setengah jam ke 40 minit ke. Okay. Baru je akan senang nak dibuka. Okay. Okay, dah keluar.
Bearing okey lagi ikutkan tengok, tapi dia kesat. Padahal kita beli ni yang ada apa? Yang ada besi punya cover lagi. Tak sepatutnya dia akan kesat macam ni. Bukannya murah, mahal beli ni. Japan punya ni beli ni. Tapi tak apalah, sebab bearing ni dia guna dia untuk musing masa kita tekan starter je. Dia bukan berpusing sepanjang masa. Jadi kalau dia kesat macam ni pun tak apa, kita nak pakai lagi, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk kita nak pakai lagi. Okey. Sebab dia bukannya bearing yang 24 hours bergerak bila enjin hidup. Dia hanya untuk menggerakkan gigi starter gear tu je. Cuma dia agak berat sikit lah, patutnya dia ringan. Okay, alright. Kita cuci dulu lah. So, kita dah cuci cuci dah bersih dah sikit. Cuci sikit lah. Puasa ni, penat. Okay, bearing ni yang kalau nak tukar bearing ni, ni seklip ni kau kena keluarkan, buka, kembangkan dia, keluarkan, baru ni kau boleh tarik keluar. Okay, bearing ni kau nak tukar lah. Abang okey ni. Okay, right. So nanti kita pasang. So kita dah cuci semua, dah bersih. Okay ni, terbakinya okay, balik. Okay, terbaki. Okay, original. Okay, right. Terbakinya gigi kita akan letak grease dekat dalam ni. Okay, dalam ni tak grease sikit. Okay, yang ni tak ada grease. Ni memang dia ada minyak dia dah. Okay, right. Sentuh bakinya tengok. Terbaki punya dia tak ada. Dia tak ada spot well pun. Tak ada spot well. Originalnya ada spot well kat sini. Okay, harap tahan lama lah. Okay, jom kita pasang ni. Kita nak letak grease sikit kat dalam ni, biar mudah masuk Okay. Nak masuk yang ni belah luar, jangan belah dalam. Yang ni belah dalam. Yang ni yang masuk ke bearing dulu. Okey. Kalau rancok tu baki ni buat dah belah luar kan. Lu tak nampak. Ini kat belah dalam. Ni nampak lah. Tak ranggi lah. Masuk mana betul ni, jangan sengit. Kita ambil yang lama. Yang lama tu kita akan ketuk. Okey, kita lapik dia. Kita lapik kat sini. Okey, ni yang lama ni. Okey. Kita akan terbalikkan macam ni, kita akan ketuk. Okey, right, tapi cuci dulu lah kotor yang lama. Untuk jangan pakai besi kalau ada hammer pakai millet.
Kau memang kena rotate. Okay. Alright. Macam itulah cara nak masukkan dia. Okay. Pusing-pusing lah, tengok ada gelong lagi kan. Nanti kan habis lah gigi tu. Milik sangat, nak ketuk besar. Tapi rasanya dah ok ni, dah masuk lah. Dah masuk habis rapat. Nak tahu rapat tak rapat, kau tengok kat celah tu, lepas tu kau pusing. Ok, kat celah tu ada gap lagi tak? Pusing je. Macam ni tak ada kan, tengok semua rapat je. Lepas tu bearing pun, pusing pun dah rasa licin lah. Tangan gigil. Okay. So kita nak masukkan bearing dia lah. Dia punya bearing clutch dia. Okay, ini. Okay, untuk masuk bearing clutch ni, kita kena pusingkan dia. Kita tak boleh tolak je. Cuci dulu batang sap ni. Daki-daki yang lama. Okay, alright. Bismillah. Okay, so dah masuk macam ni. Kau tak payah nak tolak dia tak boleh tolak masuk. Kau kena pusing. Benda ni kena pusing. Oh, dia boleh masuk. Sekejap tajam nak pusing. Lepas tu je baru kita ketat. Okay, alright. Macam tu cara dia kena pusing. Tahu, jangan tekan je, memang tak masuk lah. Okay, alright. Okay, so dah settle yang tu. Kita pasang gigi-gigi dia.
abang suka ikut marking lama. Ikutkan dia tak ada apa pun, atas bawah dia sama je. Terbalik. Silap. Bulan puasa macam ni lah. Okay. So, washer lagi satu jangan tertinggal. Nanti goyang-goyang habis kau punya gigi. Senang je benda ni, tak ada alat, tak ada tools pun boleh buat. Cumanya yang untuk seklip untuk bearing tu je lah. Yang tu kau memang kena ada. Tak ada memang tak boleh tukar lah bearing tu. Lain-lain nak buka, nak tukar sekat benda ni tak ada masalah. Biasa je, manual je. Semuanya pakai tools biasa sahaja. Pun kita dah boleh try start, nak dengar bunyi dia macam mana. Okay, alright. Settle. Saiz 8. Dia ikat benda ni pun dia ada top sebenarnya, bukan main ikat dia. Tapi lah kita tak ada top wrench kan. Tak ada top wrench, kita ikat agak-agak je lah, sedap rasa, tak terlampau ketat. Sebab benda ni dia tak ada apa-apa pun yang memerlukan kita ikat ketat sangat. Okay, right. So dah boleh lah kalau nak test kan. Nanti kita test lah. Cuci tangan dulu. Assessing. Abang dah beli assessing, hancur, wasting gila. Okay, kena beli satu set. Right. Assalamualaikum.